Bayang lepas, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam Banadi, salam Pening 2030. Saya di sini membawa perbahasan bagi pihak penduduk kawasan Bayan Lepas mengenai dua isu kritikal yang memerlukan perhatian dan tindakan proaktif daripada pihak berkuasa. Isu pembinaan LRT dan kesesakan lalu lintas. Projek pembinaan LRT adalah satu inisiatif yang baik untuk pengangkutan awam jangka panjang. Begitu juga ia akan mengurangkan jam-jam kereta yang banyak di jalan raya. Namun pelaksanaannya pada masa ini telah dan akan terus menyebabkan kesesakan trafik yang teruk. Jalan utama cuma terdapat 6 lorong sahaja. Pembesaran jalan sudah tidak dapat dilebarkan lagi. Ia akan menyukarkan pergerakan penduduk untuk ke tempat kerja, terutamanya pekerja kilang, ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah dan warga tempatan yang menjalankan urusan harian. Beberapa cadangan kepada pihak berkuasa adalah melaksanakan dan menghebahkan plan pengaliran trafik yang lebih terperinci dan efektif. Jalan sehala atau dengan izin Datuk Seri, ring road atau alternatif, mengesa penaik tarafan pengangkutan alternatif sementara atau bas pengantara untuk mengurangkan beban. Memastikan masa kerja dikawal untuk mengelakkan gangguan pada waktu puncak. Contohnya, waktu kerja di sektor kilang diawalkan 30 minit atau dikurangkan 30 minit secara berzon mengikut kedudukan lokasi kilang. Ini dapat mengurangkan kesesakan kenderaan di jalan raya. Menubuhkan satu media sosial rasmi dari kerajaan negeri sendiri untuk mengumumkan insiden atau terdapat kerja-kerja melibatkan akses keluar masuk jentera berat atau isu kemalangan dapat disiarkan untuk elak sebarang isu terkandas di kawasan tersebut. Meletakkan papan tanda amaran elektronik untuk memaklumkan dan sebaran terkini seperti ada di Jabatan Pulau Pinang. Siaran RTM melalui Mutiara FM juga diminta melebihkan wawancara kesihatan mental, mengawal kemarahan dan sebagainya. Dengan ini, pengguna terutamanya pemandu dapat belajar dan memahami cara mengawal diri dan kesabaran dengan lebih berkesan. Ini akan mengurangkan kes buli di jalan raya. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, mengkaji semula dan menarik pelancongan ke kawasan tarikan di Bayan Lepas. Dalam memulihkan daya tarikan ekonomi dan sosial di kawasan Bayan Lepas, perbahasan ini merangkumi dua isu yang saling berkait. Pertama, isu pembinaan LRT dan kesan terhadap akses pelancong. Projek LRT adalah projek yang kita tahu ia adalah untuk jangka panjang yang kita sokong. Namun realitinya fasa pembinaan ini telah menyebabkan kesesakan trafik yang teruk, pencemaran bunyi dan habuk, keselamatan pengguna jalan kaki serta susul keluar masuk yang sukar. Ini secara langsung menjejaskan akses dan minat pelancong untuk datang ke tarikan utama di Bayan Lepas seperti pusat penjajah terkenal, perniagaan, pasar malam, masjid, kuil, tokong ular dan sebagainya. Pelancong akan mengelak kawasan yang sesak dan kotor. Usaha kita mempromosikan pulau ini akan menjadi sia-sia jika pengalaman pertama pelancong ialah kesesakan dan kekotoran. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, saya cadangkan plan pengaliran trafik pelancongan. Sediakan laluan alternatif yang jelas dan tanda papan khas untuk bas. Perkhidmatan bas pengantara percuma yang menghubungkan titik strategik ke kawasan tarikan pelancong. Kawasan kerjasama erat dengan Kementerian Pelancongan untuk mempromosikan tarikan di Bayan Lepas walaupun dalam keadaan pembinaan, mungkin dengan tawaran istimewa. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, kedua, menarik semula pelancong. Memandangkan akses sedang terganggu, kita perlu lebih proaktif dan kreatif untuk menarik dan mengekalkan kunjungan pelancong. Saya menyuruh agar mewujudkan Carnival Community Bayan Lepas yang menjadi
yang menjadikan pembinaan LRT sebagai sebahagian daripada tarikan, seperti pameran proses pembinaan atau laluan khas untuk pelancong menyaksikan projek mega ini. Datuk Sri Yang Betul, boleh saya mencelah? Ya, silakan. Adakah kerajaan sedar LRT kini lebih kerap rosak daripada memberi perkhidmatan yang stabil? Untuk isu pengangkutan atau kenderaan LRT ini, saya tak dapat memberi satu saya minta Esko yang menjawabnya. Tapi pada pandangan saya, sekiranya LRT ini baru dan akan baru dibinakan dengan teknologi baru dan kenderaan yang baru, tak mungkin akan rosak, melainkan ada melainkan ia disengajakan. Ya, thank you. Saya sambung. Memperkukuhkan dan memudahkan pasar malam bayan lepas dengan kemudahan yang lebih selesa, tempat duduk, tarikan dengan adakan hiasan lampu-lampu yang berkelip-kelip ataupun berwarna-warni. Ia akan menjadi satu elemen kebersihan tinggi untuk menangkis persepsi negatif daripada pembinaan. Menganjurkan program Jun Jelajah Bayan Lepas secara berkala bekerjasama dengan operator pelancongan untuk membawa pelancong domestik dan antarabangsa meneroka keunikan kawasan ini. Kesimpulannya, pembangunan LRT tidak sepatutnya mematikan ekonomi pelancongan tempatan. Sebaliknya, ia harus menjadi pemangkin untuk kita lebih inovatif. Tindakan Mohon mencelah. Ya, silakan. Terima kasih YB. YB mengatakan bahawa LRT akan kurang kesesakan. Tetapi kajian menunjuk majoriti trafik masuk ke pulau dari Sabang Prai, laluan LRT pula tertumpul di pulau. Bagaimana YB boleh pastikan impaknya benar-benar signifikan? Pemindaan sedang dilakukan. Kita belum ada data mengatakan kesesakan ini akan wujud atau tidak. Ya, nanti di masa depan bila LRT disiapkan, nanti bila data didapati, baru kita boleh bincang. Thank you. Jadi atas dasar ini saya menyeru agar tindakan segera adalah kunci untuk mengurangkan beban rakyat serta memastikan pembangunan di bayan lepas tidak mengorbankan kualiti hidup penduduk. Sekian, terima kasih. Terima kasih Batu Lancang. Sila Batu Lancang. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya berdiri di sini untuk mengambil bahagian dalam perbahasan dengan menumpukan perhatian kepada isu sistem kesihatan awam negara yang kian meruncing. Sektor kesihatan merupakan asas kesejahteraan rakyat dan kerajaan, mempunyai tanggungjawab untuk memastikan akses kualiti serta keberkesanan perkhidmatan kepada tahap terbaik. Pertama, berkenaan kesesakan fasiliti kesihatan awam seperti klinik kesihatan dan hospital kerajaan, aduan rakyat semakin meningkat melibatkan tempoh menunggu yang panjang serta tembung janji rawatan susulan yang memakan masa berbulan-bulan. Pesakit warga emas, pesakit strok dan pesakit kronik sering terpaksa berkongsi ruang menunggu bersama pesakit umum tanpa keutamaan. Saya mencadangkan agar diwujudkan laluan khas bagi golongan ini demi memastikan rawatan susulan yang diberikan secara lebih tersusun. Keduanya, isu kekurangan tenaga kerja kesihatan tidak boleh lagi dipandang ringan. Pegawai perubatan, jururawat dan anggota kesihatan dilaporkan bekerja dalam keadaan tekanan tinggi sehingga ada yang mengalami keletihan yang melampau. Sekiranya barisan harapan kita sendiri berada pada tahap kritikal, bagaimana sistem boleh terus berfungsi? Saya menggesak agar kerajaan mempercepatkan proses pengambilan tetap, menambah slot latihan pasca siswazah dan menyediakan insentif yang setimpal bagi mengekalkan tenaga profesional ini di perkhidmatan awam. Datuk Seri Speaker, ketiganya saya mencadangkan penubuhan tabung bantuan khas nasional atau dana khas perubatan untuk membantu pesakit yang memerlukan rawatan berimpak tinggi dan berkos tinggi seperti dialisis, rawatan kanser, pembedahan jantung serta terapi jangka panjang. Ramai rakyat yang terpaksa bergantung kepada kutipan umum atau bantuan badan bukan kerajaan hanya untuk menampung kos perawatan. Tabung ini boleh menjadi instrumen pelindungan sosial supaya tiada rakyat jatuh miskin akibat sakit.
Keempatnya, kesihatan mental kini berstatus krisis senyap. Peningkatan kes depresi, kebimbangan dan kecubaan membunuh diri khususnya dalam kalangan belia amat membimbangkan. Namun, pegawai psikologi klinikal dan kaunselor kesihatan mental masih terlalu terhad di fasiliti kerajaan klinik kesihatan kerajaan. Saya menyarankan agar Jabatan Kesihatan Negeri menaik taraf unit kesihatan mental di setiap daerah, termasuk menyediakan saluran intervensi awal dan pusat rujukan komuniti. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, negara juga berdepan beban penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung yang kini menjadi penyumbang utama kematian. Pendekatan rawatan semata-mata tidak memadai. Model pencegahan yang melibatkan pendidikan komuniti perlu disegerakan agar pengukuhan program saringan awal dan kerjasama antara Kementerian Kesihatan serta kerajaan tempatan bagi menyediakan infrastruktur riadah dan pemakanan sihat. Akhir sekali, transformasi digital dalam sistem kesihatan adalah keperluan mendesak. Platform MySejahtera boleh dikembangkan menjadikan sistem rekod kesihatan nasional, membolehkan temujanji dalam talian, penghantaran ubat serta pemantauan pesakit kronik secara jarak jauh. Mohon mencelah. Izin. Kenapa pesakit masih terpaksa menunggu di koridor hospital sedangkan kerajaan sudah memerintah negeri ini bertahun-tahun? Adakah ini tanda kelemahan pentadbiran? Saya akan minta Exco untuk menjawab benda ini. Saya teruskan. Digitalisasi bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi mengurangkan kesesakan fizikal serta beban kerja di kaunter. Yang berhormat Datuk Speaker, kesimpulannya kesihatan adalah tanggungjawab negara dan hak setiap rakyat. Saya berharap kerajaan mempertimbangkan cadangan-cadangan ini bukan sebagai beban tapi sebagai pelaburan jangka masa panjang terhadap kesejahteraan nasional. Sistem kesihatan yang mampan bukan sekadar merawat penyakit tapi melindungi masa depan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih.